شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramadan pada yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk pada manusia, sebagai keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan sebagai pisah di antara yang hak dan yang batil. Sebutkan terpurusi Tuan Imam Dr. Bilal dengan kuasa surah Asy-Syakiri, para alim ulama muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Khabar tuan sihat biasanya permulaan Ramadan kita maklumkan kita keletihan, ketenatan yang teramat sangat. Satu sehingga ketiga Ramadan, sekarang dah masuk hari yang ke-6. Sepatutnya sudah ada perbezaan dengan fasa-fasa awal yang dikatakan kita dah mula ke arah kebiasaan berpuasa itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semakin bersemangatlah untuk melaksanakan amal-amal Ramadan dari sudut fardiyah maupun ijtimaiyah, dari sudut individu ataupun kemasyarakatan. Mudah-mudahan itu merupakan usaha kita untuk menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang mengerjakan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan lafaz fi'lul mudhari' tattaqun, kata kerja, dengan maksud takwa itu bukannya hasil untuk kita dapat habis Ramadan takwa lah, tidak. Namun berakhirnya Ramadan kita mengerjakan komitmen takwa itu sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu digunakan dengan lafaz kata kerja, pekerjaan yang sedang berlaku. Semakin kita melaksanakan komitmen takwa di sisi Allah Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, bulan ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, sehingga menjadi bulan yang terbaik antara 12 bulan. Bahkan diturunkan juga kepada Nabi SAW, sehingga menjadi Nabi yang terbaik daripada sekalian Rasul dan Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Diturunkan juga kepada satu malam yang menjadi pada satu malam dari malam yang terbaik dari 1000 bulan. Itu juga diturunkan kepada kita selaku umat, sehingga menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kamulah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala rakamkan. Semuanya berdasarkan dengan Al-Quran Karim yang diturunkan kepada kita. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Allah Ta'ala rakamkan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan kepada kita Al-Quran, kepada manusia yang tugasnya sebagai petunjuk, sebagai keterangan-keterangan, dan juga sebagai Al-Furqan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka tuan-tuan, kita perlu jelas setiap kali kita bertemu dengan Ramadan, bahkan setiap kali kita membaca Al-Quran, adakah kita dapat ketiga-tiga objektif yang Allah Ta'ala rakamkan daripada ayat yang sering kali dibacakan kepada kita? Petunjuk itu bagaimana? Keterangan-keterangan itu bagaimana? Pemisah di antara yang hak dan yang batil itu bagaimana? Kerana itulah, kalau kita benar-benar faham tuntutan Al-Quran itu sendiri, maka kita akan tahu bahawa rasanya tidak cukup dengan hanya kita membaca Al-Quran dalam setiap kali kita bertemu Ramadan. Tidak cukup sekadar kita mengkhatamkan Al-Quran, tidak cukup hanya sekadar kita bertadarus membacaan Al-Quran. Namun apa yang lebih penting adalah untuk kita ada sesuatu ketika memahami isi kandungan Al-Quran. Ya, kita tidak menafikan pahala, fadilat bacaan Al-Quran itu sebenarnya kita dapat. Namun kalau kita refleksi kepada sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat di zaman Nabi SAW, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran.
sehingga antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang kita baru sebutkan tadi, Al-Khalifatul Tsani, khalifah yang kedua di zaman selepas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni antara sahabat yang paling lama baca Al-Quran, sehingga dia menghatamkan suratul Baqarah ini sehingga mengambil masa bertahun-tahun. Sehingga kan ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar, kenapa engkau cukup lama membaca Al-Quran? Sayyidina Umar menyatakan bahawa aku tidak akan berganjak daripada satu ayat kepada satu ayat yang lain, sehinggalah aku mampu melaksanakan tuntutan ayat tersebut. Ini merupakan kalam sahabat yang merupakan mereka benar-benar cukup berinteraksi betul dengan Al-Quran, sehingga mereka melaksanakan tuntutan Al-Quran Karim di dalam kehidupan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat juga dalam sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebelum dia memeluk Islam, bagaimana penentangan dan kejahatan yang dilakukan kepada Islam dan kepada Nabi SAW. Namun setelah dia mendengar surah Taha, yang sering kali kita dengarkan kisah surah Taha lah surah yang menjentik hati Sayyidina Umar, yang menjentik hati Sayyidina Umar sehinggalah dia tertarik kepada Islam, lalu berjumpa dengan Rasulullah SAW menyatakan keislaman. Namun dalam kitab-kitab sirah yang dikemukakan antaranya Rafiq bin Maktum, Syekh Mubarak Furi menyatakan, sebelum daripada Sayyidina Umar mendengar surah Taha ini, beliau sebenarnya telah mendengar perkataan ataupun bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di dalam Mekah, di dalam Kaabah ketika penurunan surah An-Najm. Surah An-Najm, surah berkait dengan gugusan bintang, surah yang berkait dengan penurunan ayat tentang Mi'raj, ayat tentang Isra dalam suratul Isra, ayat tentang Mi'raj di dalam surah An-Najm, An-Najm juzuk yang ke-7. Ketika ini Nabi SAW membacakan surah An-Najm daripada awal sehingga habis di dalam Kaabah, sehinggalah orang-orang Quraisy, dan ketika itu Sayyidina Umar masih lagi kafir, duduk memasang telinga di luar Kaabah dengan keindahan kelunakan Al-Quran, bahasa Al-Quran yang tidak pernah mereka dengar sebagaimana syair-syair Arab itu. Bahkan keterujaan mereka kepada intipati Al-Quran itu sendiri, sehinggalah akhir sekali Nabi SAW membacakan ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kamu kepada Allah Ta'ala, wa'budu, dan sembahlah dia. Maka Sayyidina Umar begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, musyrikin-musyrikin yang lain ketika itu, kesemuanya tunduk dan sujud kepada Allah Ta'ala dengan kemuliaan dan keagungan yang ada pada Al-Quran. Sehingga bila mereka tunduk dan sujud, barulah mereka fikirkan apa yang kita buat. Apa yang kita buat ni, takkanlah kita sujud kepada Tuhan Muhammad, takkanlah kita sujud kepada Muhammad, menyebabkan akhirnya mereka bangun lalu menafikan kita sujud ni bukan sebab terpegun dengan ayat yang dibacakan oleh Muhammad, tetapi kita sujud kerana menyembah Tuhan kepada kita, iaitu Tuhan Allah, Tuhan Al-Uzza, Tuhan berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah ketika. Jadi nak katakan bahawa Sayyidina Umar bukan pertama kali mendengar ayat Quran terus menyatakan komitmen Islamnya, tidak. Sudah beberapa kali didengari dan memahami maksud intipati yang ada di dalam Al-Quran, sehingga itulah yang menjentik hatinya mampu menerima Islam. Sebab itulah kalau kita bicarakan tentang keindahan Al-Quran hari ini, cuba kita lihat berapa ramai orang-orang yang bukan Islam mampu masuk Islam dengan hanya mendengar ayat-ayat Quran. Hanya mendengar ayat Quran. Mungkin zaman sekarang tak sama dengan zaman dahulu. Zaman dulu mungkin ada orang yang masuk Islam kerana kelunakan keindahan Al-Quran, bahkan keindahan azan. Keindahan azan itu menyebabkan dia tertarik kepada Islam lalu masuk Islam. Itu sebagai mukadimah Islamnya, ya. Itu sebagai salah satu usaha dakwah yang didapat, yang perlu digarap oleh kita untuk dia mengenal seterusnya Islam dalam kehidupan satu seorang Muslim. Namun pada hari ini amat-amat jarang kita dengar orang masuk Islam disebabkan keterujaan kepada Islam. Sebab itulah terutama kita sendiri mestilah sekurang-kurangnya
ada sesuatu yang kita dapati daripada Al-Quran untuk kita mendapat objektif dan matlamat yang kita sebutkan tadi. Sebab itu dalam bulan Ramadan sepatutnya kita cuba untuk sedikit mengubah soalan-soalan kita kepada kawan-kawan. Bukan berapa juzuk yang dah kita baca, berapa juzuk yang dah kita khatamkan, adakah sudah kita khatamkan Al-Quran pada tahun ini. Upgradelah soalan itu kepada dah berapa ayat yang kita memahami tuntutannya, ayat apa yang kita faham hari ini, surah apa yang kita jelas objektif dan matlamatnya kepada kita hari ini. Mudah-mudahan itulah sebagai usaha kita yang Allah Ta'ala rakamkan kepada kita. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Sekiranya mereka tidak mentadabbur Al-Quran, hati mereka akan terkunci, akan menjadi terkunci, susah untuk memasuki hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan bila ditafsirkan ayat ini dalam surah Muhammad, ayat yang membicarakan soal tadabbur, para ulama mufassirin mengambil pendekatan, kesepakatan bahawa tadabbur ini merupakan kewajipan kita orang Islam. Kewajipan, bukannya pilihan, tidak, tetapi kewajipan kepada kita orang Islam. Tadabbur dengan maksud kita baca, kita memahami tuntutan ayat, bukannya baca tafsir. Kalau baca tafsir, memahami tafsir itu lain pula, itu mensyarahkan, mendetailkan dengan asbabun nuzul, dengan hukum-hukum sejarah penurunannya, hukum-hukum yang turun, yang keluar daripada ayat tersebut. Jadi itu tafsir. Adapun tadabbur, kita baca ayat, kita faham ayat itu apa tujuan. Itu tadabbur. Baca apa baca? Baca itu tilawah. Kita baca ayat itu boleh jadi kita faham, boleh jadi kita tak faham. Dan realitinya memang kita tak akan faham. Memang tak akan faham. Itu tilawah. Tilawah. Sebab tu hari ini ada pendekatan tilawah itu. Kita buat pertandingan anjuran tilawah Al-Quran. Ada sedikit usaha, antaranya ada terjemahan. Ada juga huraian-huraian yang sekurang-kurangnya membawa kepada kita mendekati maksud Al-Quran itu sendiri. Jadi tadabbur ini bukan pilihan sebenarnya, menjadi suatu kewajipan kepada kita untuk faham. Jadi bukanlah bermaksud kita perlu faham bahasa Arab. Tak. Kalau itu kita faham bahasa Arab itu sebagai satu bonus, sebagai suatu usaha kita untuk lebih mendekati Al-Quran. Bagi kita masyarakat Melayu yang jauh daripada bahasa Arab, sudah diberikan kepada kita usaha-usaha yang dibuat oleh para ulama, antaranya Al-Quran terjemahan, Al-Quran tafsiran. Bahkan Al-Quran terjemahan dan ringkas itu kadang-kadang ada asbabun nuzul. Kadang-kadang siap diceritakan lagi kisah di sebalik yang berlaku pada surah dan ayat tersebut. Bacalah sekurang-kurangnya. Itu antara usaha kita untuk mendekati Al-Quran. Ada pula yang menyatakan takkanlah kita nak baca Al-Quran terjemahan itu, kadang-kadang kita takut tersalah faham, kadang-kadang kita takut tersalah tafsir, kadang-kadang kita takut tersalah memahami ayat Al-Quran. Kalau kita baca dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala merakamkan bahawa Walladhi anzala ala abdihi Walladhi anzala ala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Al-Quran itu, Al-Kitab itu, yang mana Al-Quran itu majoritinya adalah ummul kitab. Hunna ummul kitab. Majoriti Al-Quran itu adalah ibu kepada Al-Quran, ibu kepada Al-Kitab, yang mana ayat itu adalah ayatul muhkamat, ayatul muhkamatun hunna ummul kitab. Ayat 7 surah Ali Imran adalah ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang kita boleh faham tanpa kita melihat kepada huraian-huraian panjang daripada ulama. Ayat muhkamat, ayat muhkamat adalah ibu kepada Al-Quran, ibu kepada kitab. Adapun wa ukhar mutasyabihat, adapun ukhar ni dengan maksud sedikit daripadanya, sebahagian kecil daripada Al-Quran itu yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat.
Ayat mutasyabihatnya apa? Ayat-ayat yang diragui, ayat-ayat yang masih lagi diperbalangkan dalam kalangan para ulama, ayat-ayat yang diperselisihkan, ayat-ayat yang masih lagi belum diputuskan, antaranya arash, istawa, kursi, yadullah, ayat-ayat yang sampai sekarang masih gaduh. Yang itu Allah Ta'ala sebut, sedangkan ia hanyalah wa ukhar, sebahagian kecil yang merupakan intibati daripada Al-Quran, sedangkan sebahagian besar yang lain yang digelar sebagai ayatul muhkamat. Kalau kita baca, mudah-mudahan kita pasti boleh faham dan boleh melaksanakan tuntutan ayat Quran tersebut dengan mudah. Sebab itulah kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang muncul untuk kita tidak membelik Al-Quran, membelik terjemahan itu atas dasar takut terbesut. Sebenarnya ini merupakan suatu usaha orientalis untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran. Sama sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Nabi Musa AS, berikut-berikutnya apabila mereka dibekalkan dengan kitab Taurat, akhir sekali pendeta-pendeta dalam kalangan Yahudi mengubah isi kandungan Taurat, mencipta ayat-ayat daripada Taurat itu menjadi satu kitab yang lain yang dinamakan sebagai kitab Talmud, sebagai rujukan yang katanya kitab Talmud ni kitab yang mudah untuk kita faham. Kamu baca Taurat, kamu susah nak faham, jadi kamu bacalah Talmud. Sehinggalah akhir sekali mereka menjadikan Talmud sebagai rujukan. Kitab Taurat dipinggirkan sebagai bahan rujukan dan pedoman dalam kehidupan mereka. Sehinggalah terjadilah kesesatan kepada orang-orang daripada kalangan Bani Israel yang hari ini menjadi kalangan orang-orang Yahudi. Itu kan ada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara yang boleh kita ambil sebagai usaha kita untuk sekurang-kurangnya adalah sesuatu yang kita dapati daripada Al-Quran dalam kita membaca satu hari sehinggalah berakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan itu antara usaha kita untuk semakin berjinak-jinak dengan Al-Quran Karim. InsyaAllah dalam keterbatasan waktu ini ada satu ayat yang boleh kita ambil pengajaran daripada juzuk ke-7 pada malam ini. Ada satu ayat daripada surah Al-Ma'idah 104. Allah Ta'ala merakamkan apabila wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ta'alu, marilah kita bersama-sama untuk dekat kepada Allah dan Rasul, maksudnya dekat kepada Islam, menerima Islam. Mereka menyatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Hasbuna, cukuplah apa yang telah kami dapati daripada tok nenek moyang kami. Ayat 104 surah Al-Ma'idah ini walaupun ayat ini turun kepada puak-puak Quraisy yang apabila mereka ditawarkan Islam oleh Rasulullah SAW, mereka jawab, kau nak bawa ajaran baru, kenapa wahai Muhammad? Kita dah dapat peninggalan daripada dahulu, penyembahan berhala ni. Itu juga dengan ajaran-ajaran yang telah lama kita laksanakan. Tiba-tiba kau nak datang menyatakan pengharaman arak, pengharaman judi, pengharaman penindasan, pengharaman segala-gala. Kau nak katakan pengharaman berhala, maka itu semua benda yang berlawanan dengan apa yang telah kita dapati daripada tok nenek moyang kami. Cukuplah, kita dah dapat sekian lama, kita amalkan. Ini jawapan puak-puak Quraisy kepada Nabi sehinggakan 86 surah yang diturunkan kepada mereka tidak mampu menjadikan mereka memasuki Islam. Kerana apa? Kerana berpegang kepada pendirian. Cukuplah apa yang telah kita dapati, apa yang telah kita warisi daripada atuk nenek moyang kita sebelum daripada. Ini jawapan yang tidak seharusnya berlaku kepada kita juga orang Islam pada saat ini, hari ini. Kerana apa? Kerana kalau kita belik penurunan wahyu pertama suratul Alaq, bagaimana Allah Ta'ala menurunkan surah pertama, ayat pertama itu adalah gagasan membaca, gagasan memahami ilmu, gagasan memahami tuntutan kehidupan selaku seorang Muslim. Kerana itulah ayat pertama adalah ayat suruh membaca. Kerana untuk mengubah sikap orang-orang Quraisy, iaitu perlu untuk mereka ada rujukan asal yang mereka telah pinggirkan, iaitu kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Sehingga mereka membelangkankan Taurat, juga Injil dan Zabur. Kerana itulah mereka jadi golongan-golongan yang sesat.
Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat pertama bukannya ayat-ayat taubat, bukannya ayat-ayat berkenaan dengan kembali ikut syariat, bukannya ayat-ayat supaya kita ingat akhirat, kerana tak mampu kita bertaubat melainkan orang-orang yang benar-benar faham hari akhirat. Tak mampu orang-orang yang ikut syariat melainkan mereka benar-benar yakin kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tak mampu orang-orang melaksanakan taubatnya di sisi Allah Ta'ala melainkan orang yang benar-benar insaf, takut kepada azab pada hari akhirat. Kerana itu ayat pertama menyuruh supaya kita membaca, supaya kita melaksanakan sesuatu itu atas dasar hukum dan ketetapan, bukan atas dasar ikut-ikutan sahaja. Bahkan pada hari ini itulah menjadi satu tanggungjawab kepada kita dalam apabila sudah berlaku sekalipun. Kita kena ingat bahawa isu tersebut sebagai suatu muhasabah dan pengajaran kepada kita. Hari ini bagaimana Islam dipermainkan sampai ke saat ini. Media sosial kita menggambarkan sampai bulan Ramadan ini bagaimana kita ditekan orang Islam. Salah siapa tuan-tuan? Salah kita. Salah kita. Kerana kita tidak membeli Al-Quran, padahal Al-Quran itu dah sebut lama dah berkenaan bagaimana interaksi kita dengan orang bukan Islam. Di dalam Al-Quran dengan lafaz awliya, wala, mahabbah, itu berapa banyak ayat-ayat berkenaan dengan kesetiaan kepada orang bukan Islam. Tidak ada satu ayat pun menceritakan kesetiaan kepada orang bukan Islam. Bahkan ayat surah Abasa yang kita mungkin hafalkan, bagaimana Nabi sendiri ditarbiyah, diberi pengajaran, diberikan pendidikan oleh Allah Ta'ala secara langsung di hadapan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengapa kau bermasam muka dengan orang yang sememangnya Islam, yang datang bertanyakan soalan kepada kau, tiba-tiba kau berpaling kerana berhajatkan sesuatu kepada orang bukan Islam yang belum tentu pun nak masuk Islam. Sebagai muhasabah kepada kita bahawa ukhuwah persaudaraan sesama kita adalah kepada sesama muslim, sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya persaudaraan sesama orang mukmin itu adalah sesungguhnya persaudaraan di dalam Islam itu adalah sesama orang-orang yang beriman di sisi Allah. Adapun interaksi kita dengan orang bukan Islam, ada batasan, ada garis panduan yang tidak sampai kita memberikan kesetiaan. Apabila kita memberikan kesetiaan, maka tidak ada apa yang hasil yang boleh kita dapati melainkan penindasan akan berlaku kepada kita orang Islam. Ini antara suatu muhasabah yang sepatutnya kita baca dan ayat-ayat kesetiaan di dalam Islam, antara surah Abasa, antara surah Al-Mumtahanah juzuk 28, antara surah Al-Mujadalah juzuk 28, antara juga surah-surah yang lain dalam surah Al-Ahzab, dalam surah At-Taubah, sebagai pengajaran kepada kita untuk berhati-hati. Sifat orang mukmin adalah berhati-hati kepada orang selain bukan Islam, dengan maksud tidak ada kesetiaan melainkan hanya kepada orang-orang yang memberikan kesetiaan dan wala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dalam khutbah Jumaat sebentar tadi sebenarnya bukan ayat tentang zakat semata-mata, walaupun dibacakan pada ayat berkenaan zakat. Surah Al-Maidah ayat 56 bukan berkenaan dengan zakat, tapi tentang kesetiaan wala. Kepada siapa yang sepatutnya kita berikan kesetiaan adalah kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala, rukuk sujud kepada Allah Ta'ala. Itulah sepatutnya kita muhasabahkan bersama. Mudah-mudahan kita tahu bahawa kekuatan umat Islam adalah kekuatan bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah Ta'ala dan jangan kamu berpecah belah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati Allah Ta'ala. Allah limpahkan taufik hidayah untuk memahami Al-Quran dan melaksanakan tuntutan Al-Quran Karim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tersambung. Salam